Cikgu nak tanya boleh? Ada apa, Zif? Kenapa cikgu bagi kerja rumah? Kamu ni, kalau tak bagi kamu kerja rumah, kamu akan lupa semua yang cikgu ajar bila balik rumah. Tapi kat rumah, mak saya beri banyak kerja rumah. Sapu sampah, buaikan adik, buang sampah, basuh pinggan dan macam-macam lagi. Apa pasal mak kamu tak bagi kamu siapkan kerja rumah yang cikgu bagi? Mak saya kata, dari lepak-lepak, baik tolong dia buat kerja rumah. Kejap. Apa pasal mak awak tak bagi awak siapkan kerja rumah yang saya bagi? Kan penting untuk kefahaman dan exam kamu nanti. Itulah cikgu, saya pun heran. Mak saya tak bagi buat kerja rumah tu. Parah ni. Ada jenis ibu macam mak kamu ni. Oh, ada satu lagi cikgu. Mak saya ada pesan. Apa pula dia pesan? Dia pesan bagi saya kerja sekolah banyak-banyak agar saya tak jadi lembab dalam matematik. Kan cikgu dah berikan kamu kerja rumah. Cikgu bagi kerja rumah. Mak saya tanya saya kerja sekolah. Sebab tu saya kata kat dia saya tak ada kerja sekolah. Kamu ni tahap dewa masalah otak kau ni, Zif. Oh, cikgu nak bagi kerja otak pula ke? Aduh, Razif. Betuah kamu ni. Nak kata lurus bendul, orang lain pula kena dipersalahkan. Baik layan je murid tu cikgu. Bye-bye semua, jumpa lagi.